Assalamualaikum. Selamat petang no. Dalam masa terdekat ni kalut sikit tak ada nak buat video untuk YouTube ni. Jadinya aku hari Rabu ni pun ada orang kontak nak ajak buat podcast. Pasal macam wish buat podcast kot kan. Ada tak nak apa pun. Misal kita tak biasa buat podcast apa semua ni. Jadi kita nak try lah buat untuk hari Rabu ni malam dekat mana? Dekat Lostak ni lah. Okey, lo ni zaman lo ni yang aku tengah lalui lo ni. Jenis fake account yang masuk dalam live, komen benda-benda tak sedap. Lepas tu depa komen pasal kita potong apa semua. Jadi kita jadi macam yang tu lah aku tengah lalui lo ni. Jadi kita tak biasa jadi benda-benda lagu ni. Bila jadi macam geram lah. Macam tadi masuk live dia kata benda yang tak best. Aku kata alang-alang dah masuk live saya ni. Kita sembang bagi perhabis. Aku tanya dia siapa? Sengah. Nama apa? Sengah. Lepas tu silang lagu tu. Dia kata untuk apa ni masuk live saya? Dia kata cakap lebih-lebih kurang. Lepas tu tak mau nak sembang bagi perhabis. Untuk apa ni kan? Jadi bila dia sengah, aku bangga benda tu. Sebab dia tahu lah tak ada masalah. Jadi hari ni aku nak share dengan apa? Kelayakan gaji. Contohlah gaji bersih hampa RM1,500. Gaji bersih RM1,500. Sesuai nampak? Tak nampak dah. Gaji bersih RM1,500. Okey, gaji bersih RM1,500. RM1,500. Nampak? Gaji bersih RM1,500. Sesuai pakai kereta yang macam mana? Hampa dah tak 30%. Gaji bersih RM1,500, 30% makna kata orang yang gaji bersih RM1,500 dia sesuai pakai kereta yang bulanan dia RM450. Tak semua orang tahu benda ni. Kadang-kadang sebab tu kita tengok orang gaji bersih RM1,400 nak pakai Vios Keli. Gaji bersih RM1,500 nak pakai Honda Ketang. Sebab apa dia tak tahu benda ni? Gaji bersih, gaji betul-betul bersih tau. Sebab kita tengok kat payslip gaji bersih RM2,500 kemah. Tolak komitmen hak ni, tolak komitmen hak tu, tinggal gaji RM1,300. Hampa tengok gaji bersih hampa tu, lepas dah tolak komitmen yang lain, dah nak 30% dah tu. Yang tu sesuai untuk apa? Jadi lepas ni kalau hampa nak pi kedai kereta apa semua, nak tanya pasal kereta apa semua, hampa dah tahu dah. Hampa dah tahu dah kemampuan hampa boleh pi tera mana. Okey, gaji bersih aku RM2,500. Tolak mai tinggal RM1,600. Ambil 30%. Jadi survey lah kereta yang sesuai dengan hampa tu. Faham tak? Ni gaji bersih RM1,600, janganlah pi survey kereta hak bulanan 700, 800, 900 tak kena tajuk. Untuk hari ni nanti aku nak share yang ni dulu untuk hampa. Nanti insya-Allah kita sembang-sembang lagi. Jadi assalamualaikum canggih.